Anak perempuan dia ada bilik sendiri. Tapi agak mengejutkan, masuk saja pukul 12 malam, telinga Farah dapat menangkap suara anak dia tengah bergelak ketawa dekat tingkat bawah. Bilik tidur diorang semua berada dekat tingkat atas. Farah yang risau, astaghfirullahalazim, dia kenal lah suara Hani. Farah cepat-cepat bangun, dia turun ke bawah. Dan bila dia nak pergi ke arah di mana dia dengar suara Hani, dia perasan anak dia tengah duduk dekat lantai dapur. Duduk bersila kat lantai dapur, bergelak ketawa macam tengah main dengan seseorang tau. Jadi Farah bila nampak macam tu daripada jauh, daripada ruang tamu, Farah dah panggil nama anak dia. Hani, Hani, Hani buat apa tu? Hani yang dengar suara mak dia panggil, Hani ni tak endahkan pun. Farah panggil berkali-kali, Hani ni bergelak ketawa macam budak kecil yang sibuk betul main dengan kawan. Tapi tak nampak sesiapa pun. Bibi pun tak ada. Dah lah lampu dapur gelap. Risaulah Farah, anak aku main dengan siapa weh, dah pukul 12 ni. Dengan suami aku tak ada lagi. Farah pun berjalan, pergi ke arah dapur. Bila Farah sampai je dekat dapur, ini yang seram. Rupa-rupanya Hani tak bersorangan. Dekat dapur tu, di sebelah peti ais. Punyalah terkejut apabila Farah nampak pembantu rumah dia, si Muni ni. Terbaik sahaja pintu bilik air terbuka, lagi menyeramkan. Dekat dalam bilik air tak ada sesiapa guys. Menurut Farah, dia tak percaya dengan apa yang jadi pada malam tu. Buka je pintu bilik air, kelibat Muni yang daripada tadi duduk sakan bakar kemenyan tak ada kat dalam bilik air. Dan dekat dapur, anak perempuan dia pun tak ada. Yang daripada tadi duduk kat lantai macam tengah main dengan orang. Bila Farah ni paling, dia nak dukung anak dia, Hani tak ada. Jadi Farah seorang diri dekat dapur tu, dalam keadaan gelap-gelap tu. Dah meremang satu badan, Farah pun naik balik ke tingkat atas. Perkara pertama yang dia buat, dia pergi ke bilik anak perempuan dia, Hani, untuk dia tengok adakah anak dia ada kat dalam bilik ke tak. Farah buka je pintu bilik, Zaf rasa game puaka dah boleh agak. Farah nampak Hani tengah lena tidur dekat atas katil. Dan bila dia pergi ke bilik pembantu rumah, Muni ni pun sama, tengah tidur di atas katil dia. Farah masuk balik kat tempat tidur, dia pergi balik kat dalam bilik. Lepas tu Farah hanya mampu membaca apa saja ayat yang dia tahu. Dalam hati Farah, malam tu lah untuk pertama kali dia takut nak tinggal kat rumah dia sendiri. Kalau anak dia tengah tidur, termasuklah Muni tengah tidur kat dalam bilik, siapa yang ada kat dapur tadi?